Ini semua salah kerajaan. Nanti dulu. Assalamualaikum semua. Baru-baru ini Petronas mengumumkan pemberhentian sekitar 5,000 orang pekerja kontraknya sebagai langkah penstrukturan semula syarikat tersebut. Dan seperti dijangka, sekiranya berlaku isu sebegini, dengan pantas kerajaan dipersalahkan. Wait a minute. Tuan-tuan dan puan-puan, kita setuju bahawa pemberhentian kerja merupakan satu cabaran yang tidak mudah, khususnya kepada mereka yang terlibat. Dan kita juga simpati dengan apa yang berlaku. Tetapi menyifatkannya sebagai satu kesalahan dan meletakkan pula kesalahan itu kepada kerajaan adalah satu tindakan yang tidak adil. Perlu difahami bahawa keputusan Petronas ini adalah ekoran daripada kejatuhan harga pasaran minyak mentah dunia. Dan ini bukanlah sesuatu yang di bawah kawalan kerajaan. Tindakan memberhentikan pekerja dengan tujuan menstruktur semula syarikat ini bukan sahaja diambil oleh Petronas, malah syarikat-syarikat minyak gergasi antarabangsa seperti ConocoPhillips, ExxonMobil, BP dan Chevron turut melakukan hal yang sama. Tindakan ini perlu diambil bagi memastikan kelangsungan syarikat dalam beberapa dekad akan datang. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengambil langkah proaktif apabila mengumumkan akan bertemu dengan pihak pengurusan Petronas dan akan memastikan jumlah pekerja yang terlibat dapat dikurangkan seminimum mungkin.